Saya percaya bahawa sekiranya pemilihan agung UMNO untuk memilih Presiden UMNO yang baru dilakukan esok, Datuk Seri Najib akan kalah. Memang ia pada peringkat awal sentimen yang dimainkan adalah seolah-olah saya menyaman 2.6 bilion di mahkamah itu untuk diri saya. Dilihat sebegitu. Kemudian apabila itu pada peringkat sehari dua hari saja, selepas itu bila kita menerangkan bahawa saman 2.6 bilion itu kita meminta whatever balance apa sahaja baki yang ada di tangan Datuk Seri Najib, baki tersebut mesti dipulangkan ke dalam parti UMNO, bukan kepada saya. Di situ baru persepsi ahli UMNO itu berubah. Mula-mula lagi saya nak beritahu Datuk Seri Najib, saya harap dia mendengar, dia tidak akan sampai ke PRU14, dia akan tersungkur sebelum PRU14. Alright, itu satu. Dan hakikat yang kedua ni adalah pada PRU 12 lagi pun Datuk Seri Najib dah nyaris kalah di Pekan. PRU 12 dah menang tipis sahaja di Pekan. So kalau PRU 14 sebelum pilihan raya, esok PRU 14 hari ni dia dah kalah. Dia dah akan kalah besar di Pekan. Apa pilihan yang dia ada? Nak menyokong pembangkang, itu bertentangan dengan apa yang dipercayai. Nak menyokong parti UMNO, Barisan Nasional, lihatlah kepada presiden yang sedia ada. Apa pilihan yang dia ada? Adakah ini adil bagi sebuah parti pemerintah yang tidak menyediakan alternatif yang adil, yang betul, yang boleh dibuat pilihan dengan mudah oleh rakyat? Pemerintah tidak boleh memaksa rakyat memilih parti dia hanya kerana tiada pilihan lain. Perlu ada pilihan. Kalau tak ada pilihan, maknanya dia adil ke bagi rakyat. You tak ada pilihan yang lain untuk saya. Saya nak pilih you pun dah macam setan. Kan? So apa pilihan yang saya ada adil ke bagi saya? Saya hanya anak muda generasi Y, kali pertama nak mengundi. Apa pilihan yang dia ada kan? It's unfair. Unfair to the young people.